Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke podcast Sembang Santai Sastra. Okay, hari ni kita nak borak tentang seorang penyair dan penyair itu bukan penyair yang biasa-biasa tapi luar biasa. Siapa lagi kalau bukan legenda penyair Indonesia kita, Khairil Anwar. Dan bersama saya hari ini Cik Zulaika. Okay. Assalamualaikum Cik Zulaika. Cik Zulaika sihat? Waalaikumsalam, Fat Nazir. Kalau bercakap pasal sembang sastra ni, memang saya excited sangat lah sebab kan baru jadi budak sastra kan. Dan lagi bila kita nak bersembang pasal Khairil Anwar. Khairil Anwar tu memang saya punya, kalau nak cakap memang tokoh sastra yang saya minat lah. Jadi macam sekarang ni saya sangat semangat nak cakap pasal dia. Baguslah macam tu. Okay, jom kita start. Boleh? Alright. Zulaika, ramai kenal dan tahu tentang sajak aku. Tapi tak ramai yang tahu siapa di sebalik sajak tu. So, kita nak tahu siapa sebenarnya Khairil Anwar ni. Okey, baik. Khairil Anwar ni lahir dekat Medan, Sumatera Utara pada 22 Julai 1922. Dia ni memang seorang yang penakal, lepas tu pantang mengalah lah macam tu. Dan dia ni sebenarnya macam lain dari yang lain sebab dia macam ekstra pandai walaupun dia masih kecil. Tapi macam latar belakang sekolah dia saya macam kurang ingat, tapi dia pernah masuk ke institusi nama dia Honda, tapi sekerat jalan lepas tu dia berhenti. Tapi sebab dia berhenti tu saya tak tahu kenapa. So, tempat yang dia masuk belajar tu bukan biasa-biasa tu. Faham. Tapi sekerat jalan ya. Orang kalau, okay, biasa budak-budak kalau dah berhenti awal mak bapak marah kan. Tapi ini jadi legenda ya. Tu bezanya. Dia belum habis sekolah lagi dah habis baca semua buku sekolah menengah. Kalau kita ni satu buku pun belum terbaca kan. Betul. Dan beliau pernah cakap yang kawan beliau nama kalau tak silap saya Samsul Ridwan. Tapi kawan waktu kecil lah dia cakap dia memang bangga lah dengan Khairil ni sebab Khairil ni rajin nak baca buku. Faham. Hebat ni, dia bukan level biasa-biasa, dah kecil-kecil pun rajin macam tu. Ya, tapi kita yang tak adanya. Tak adanya, main game macam tu lah Main game. Sekarang kita masuk bab kerja dan cinta. Sebab biasanya bab macam ni saling berkaitan, betul tak? Okay, so kita nak tahu apa kerja Khairil Anwar? Kalau nak cakap tu kerja dia satu je, iaitu menyair. Kalau nak cakap tu hidup dengan mati dia memang pengisi je lah. Tapi dia pernah bekerja dekat, kalau tak silap, dia pernah jadi editor. Dekat majalah Gemba Suasana, tapi sekejap je. Sekejap je. Kenapa? Allah Alam. Tapi dekat secara cakap, dia tak puas hati. Tapi biasalah tokoh-tokoh seni. Betul lah, dia mesti kena dengan cita rasa masing-masing kan. Lepas tu beliau kerja dekat siasat, nak buat majalah sendiri. Tapi macam tak sempat sebab meninggal awal. Innalillahi. Okay, faham. Okay, so soal percintaan macam mana? Ni mesti ramai nak tahu kan. Khairil ni, dia jatuh cinta dengan seorang gadis orang Jawa. Orang Jawa? Ya. Gadis Jawa, nama dia Sumirat. Tapi macam biasalah, mak bapak Sumirat ni tak restu sebab Khairil ni tak ada gaji tetap. Faham. Biasalah tu, mak bapak mana tak risau kan. Ya, sekarang ni kita hidup kan perlukan duit. Kalau tak nak makan apa? Makan cinta kan. Tapi Alhamdulillah, Khairil Anwar ni kahwin juga. Tapi bukan dengan Sumirat, dengan orang lain. Nama perempuan tu Hafsah. Dan mereka dikurniakan seorang puteri bernama Alisa. Tapi malangnya, perkahwinan mereka ni macam tak lama. Akhirnya mereka bercerai. Cerai pula. Biasalah kan, misteri cinta punya penuh metafora. Saya ada dengar yang Khairil ni, dia banyak membaca. Betul ke? Betul. Dia punya tahap suka membaca tu sambil nak makan tu pun dia membaca. Sambil suap nasi tu pun dia duduk membaca nanti. Kalau macam zaman sekarang ni, kan ada telefon kan? Yep. Memang dia duduk membaca lah dekat telefon.
Dia tak kira apa pun dia baca Rajin betul lah. Okay, lepas tu? Sebab dia punya rajin tu dalam masa 6 tahun je, dia dah hasilkan 71 apa ni, sajak asli. Lepas tu ada 10 terjemahan dan banyak lagi. Banyak betul. Memang tak pelik lah. Tak pelik lah kalau dia jadi ikon. Memang tak pelik sebab cara dia menulis pun serius. Hmm. Dia cakap kena sesuatu kita tak random, kita kena buang, ubah, lepas tu tukar, barulah jadi sajak yang sempurna. Macam sekarang kan, kalau kita buat TikTok, mesti edit dulu, baru post kan yang tempat-tempat punya. Betul. Macam kita velo lah, statue-statue lah. Tapi bezanya Khairil ni, dia edit sajak dia. Okay. Macam tu. Faham? Okay. Seperti yang kita tahu, Khairil Anwar ni kan bukan penyair biasa-biasa. So, dia tak akan lari daripada haters. Mesti dia akan ada haters, betul tak? So, saya nak tahu, ada tak kontroversi yang dia terima? Mestilah ada. Ada pihak cakap beliau ni individualis, lepas tu dituduh sebagai plagiat. Tapi ada satu kajian, saya tak pasti nama dia apa, dah menepis tuduhan ni lah. Jadinya beliau bukan plagiat. Biasalah kan, orang kenama memang akan ada haters. So, itu saja perkongsian tentang Khairil Anwar untuk hari ini. Okay, kita tahu hidup dia penuh warna, penuh cinta, penuh semangat and penuh buku. Segmen kedua. Stay tune, okay?